Hari kedua di Kuala Lumpur, Kak Mai pergi ke Putrajaya. Hari ni Kak Mai diajak sama Mak Long sama Along pergi ke Putrajaya. Mereka nak tahu tak Putrajaya tu tempat apa? Kak Mai pun tak tahu apa tu Putrajaya. Mungkin itu tempat pusat pemerintahan Malaysia kot. Ada kot baru 2 hari Kak Mai ke Kuala Lumpur. Dah pakai kot lah bercakap. Di sini Kak Mai melewati gedung kedutaan Indonesia. Mereka nampak lambang Garuda. Itulah gedung kedutaan Indonesia. Itulah sedapnya kalau berjalan dengan Along sama Mak Long ni, semua ditunjuk. Dia kasih tahu ini gedung apa, ini tempat apa. Sedap lah pergi dengan Along sama Mak Long ni. Tu KIL. Jadi kalau ada perhimpunan pemimpin-pemimpin tu memang dia akan lalu jalan ni. Jaket aku suka. Memang favourite. Sini banyak jambatan sebab keliling dia asik. Kan macam pusat pemerintahan kan? Jambatan apa nama dia ni? Jambatan Seri Wawasan. Jambatan Seri Wawasan. Keliling tu tak asing. Yang biasa dekat Azan TV3 tu. Ini masjid merah. Itu masjid merah. Masjid Besi. Kau ini apa dia sebut dah? Yang ini? Putrajaya. PMO, Perdana Menteri Minister. Prime Minister Office. Tahu dah, tak tahu bahasa Melayu dia apa. Putrajaya. Alhamdulillah Kak Mai pun dah sampai di Putrajaya. Kak Mai nak menuju ke masjid dia. Inilah ada masjid dia. Kau nak masuk yang ke? paling tua kat Malaysia. Jangan percaya. Iya dari kau ni. Orang luar-luar pun yang non-Muslim boleh masuk. Tapi ikut peraturan lah. Dikasih jubah. Itu gedung kementerian dia. Apa nama Perdana Menteri Apa Okey, Kak Mai nak cuba masuk ke dalam masjid ni. Sekalian nak solat asar kat sini. Pemandangan dekat masjid ni cantik. Dekat belakang dia, kiri kanan dia ada tasik. Nantilah Kak Mai tunjukkan. Mika nampak itu yang pakai baju jubah warna merah tu. Itu orang non-Muslim. Ada baju khususnya yang disediakan oleh masjid ni. Dan rasa Kak Mai yang pakai baju batik ni orang Indonesia ni bawa balik dari umrah. Lanjut Kak Mai tanggalkan kasut Kak Mai dulu. Barulah Kak Mai nak menuju ke dalam masjid dia. Dan yang sangat menarik dia baju Pak Satpam dia tengok. Pakai kain samping, kain songkit macam gitu. Lawa kan, berdelau. Yang pakai baju jubah warna merah ni, ini non-Muslim. Inilah baju yang disediakan oleh masjid ni untuk non-Muslim. Karena waktu asar pun dah masuk, Kak Mai lanjutlah masuk ke masjid untuk menunaikan solat asar. Tapi Kak Mai penasaran, Kak Mai nak tengok apa yang ditengok oleh orang non-Muslim masuk dalam masjid ni dan sampai mana batas orang non-Muslim masuk ke dalam masjid ni. Di sini ada batas dia dan di sini ada tempat duduk juga dan ada penjelasan tentang Masjid Putrajaya. Di sini mungkin ada sejarah-sejarah dia macam mana masjid ni. Kat sinilah orang ni baca-baca. Dah lama Kak Mai tak nampak gahar kalau bahasa awak tu. Tempat apa tu? Tempat orang ngaji tu, peletak Quran tu, gahar bahasa kami dulu kecil-kecil. Sekarang apa bahasa budak sekarang tak tahulah kan. Singkat cerita, Kak Mai pun turun ke lantai bawah untuk mengambil air semayang, air wuduk. Seperti masjid yang lainnya, di sini pun disediakan kasut ataupun sendal. Dan jangan lupa kau dah siap ambil wuduk, sendal dia simpan balik, jangan ni bawa balik. Alhamdulillah macam ginilah megah masjidnya kalau kita tengok dari dalam.